besok selepas konten saya dengan Mat, sebab saya tak post lagi konten saya dengan Mat. Nanti apa dia tanya pula, kenapa Mat je post konten dengan Una, kenapa Una tak post konten dengan Mat pula dekat YT Una. Tu Mat balik. Biar dia. Saya lemah letih lebih lucu. Buat konten habis ke ya. Bila Una post ready lah konten bulan. Thank you Luna Fian, sabar okay. Konten masak saya post hari Jumaat. Sebab besok saya post konten saya dengan Mat. Konten ni memang ramai duk minta kita post konten dengan Mat dulu. Hari Jumaat kita post konten masak, okey? Jangan risau. Saya tak tinggal konten masak. Walaupun kita dah masuk bodoh Thank you bagi gift. Yang mana kan, walaupun kita dah masuk konten walaupun kita dah masuk dunia racing, kita tak tinggal. Kita tak tinggal tugas kita sebagai seorang wanita yang berkerjaya, yang rajin, yang cantik, bijaksana lagi kan. Kenapa kamera dia gegak? Yalah kita duduk dalam kereta dia tak bergerak, so dia bergerak sikit dekat dia punya dashboard ni. Thank you bagi gift. Bila nak masak-masak ni, ada konten besok pun berkaitan dengan masak-masak saya sayang sekalian. So stay tune lah. Naik kereta Mat tak boleh lagi, dia tak offer lagi nak bawa. Takkanlah saya ni pula kata-kata nak pergi masuk. Pukul berapa? Esok macam biasa timing saya post konten pukul 6. Tak ada, kita tak ada tukar-tukar lah. Pukul 6 lah selalu kita post konten. Tolong ajak Mat masuk. Boleh. Awak gegak teruk ke? Malah lah nak pegang telefon. Una nyanyi tak? So duk request aku nyanyi lah. Esok pun konten pun memang style gila lah esok. Nanti post preview dekat grup bulan. Boleh saya preview dengan thumbnail dah ada dah. Cuma macam sayang lah. Tak apa kok. Sebab saya post selepas saya nak benda tu macam gempak, tak mau macam tunjuk awal. Tapi benda tu preview pun dah memang best lah. Sekarang saya bagi je dalam grup. Tak apalah, saya bagi dalam grup, okay? Saya bagi dalam grup Makona mendonia. Una tahu tak Mak kalau tak tahu? Kita mestilah kita tahu, kita partner dia mesti kita tahu. Kita orang pertama tahu. Walaupun orang kedai tu tahu dulu, aku tahu dulu dia nak gerak. Saya jadi orang pertama. Saya tahu dah dia nak beli kereta apa. Orang kedai tu tak tahu. Saya tahu dah dia nak beli kereta apa, warna apa, nombor plate berapa. Aku cakap biar aku tahu. Duduk tele ke ya. Congrats Una 400k. Yeay, thank you. 400k TikTok dah dapat. 400k subscriber bila nak dapat? Hampa sambil-sambil tengok konten saya tu, sambil-sambil tu tekanlah button like, share, komen, and subscribe hampa. Jangan lupa subscribe saya, jangan lupa subscribe Man. Bagi dia sampai 300k, bagi dah rajin lagi post konten. Kami plan macam-macam dah ni. Lepas tu support lah partnership yang lain juga. Una tak nak Pak Man Western ke? Una mana? Bukan aku. Ada konten tak? Saya post besok sebab editor saya masih tengah mengedit. Masih mengedit. Tapi tak apa, saya tak risau sebab apa? Editor tu laju. Sekarang partner dengan Amal rasa apa? Rasa happy apa? Rasa macam kenal lama gila. Padahal saya jarang bercakap dengan dia dulu sebelum kami partnership. Dia macam member saya kat Kuala dulu. Biasa orang kata orang utara dia cepat ngam. Dia jumpa saja. Konten makcik gentik still on ke? Still on. Jangan risau, kita buat konten masak walaupun kita berada di mana saja, walaupun di atas bata, walaupun di atas Lita Racing tu, kita still buat konten masak. Jangan risau. Tak tinggal konten masak hampa weh. Tak boleh tinggal. Kena buat lah, nanti orang rindu. Best tak dapat partner dengan best. Dia rasa macam duduk dengan orang kampung. Mak pun tak boleh tinggal juga ke? Biar ambil ada tu bangkok besar. Ambil dah. Pandai-pandai dia lah handle. Ada sabar. Hai orang sabar. Tak sabar dah tunggu konten. Helmet biar untuk karan. No way, memang karan. Aku request helmet tu. Tak tahu pula dia boleh jumpa. Kapan Una post konten? Una post konten besok. Konten Una dengan Mak. Konten masak Una post Jumaat. Sabar okay. Tangan editor saya, tangan dia ada dua je hampa. Jangan duk kalut-kalut okay. Sabar. Hampa tak aku post konten masak, hampa dah kata tak nak buat konten lain ke? Asyik masak je. Dah konten tu orang suka tengok. Dah konten tu naik. Buat apa kita nak tukar konten lain hampa weh? Cuma pijak dengan genius, dengan bijak sana sikit. Konten yang naik tu tak ada siapa buat. Takkan nak lepaskan peluang macam tu je kan? Tak kan? Tapi kali ni kan saya ada 2 komitmen. Kita kena lah komit. Satu, kena komit dengan konten Mal, dengan konten saya juga, konten masak.
Sekali post dengan Mai esok tapi saya post pukul apa nama? Pukul 6. Saya post pukul 6. Konten Mai dulu baru konten saya sebab dia related. Ajak Mai kalau boleh. Hang gila ke apa nak ajak pi rek kalau boleh. Hayang rek nak pi Melaka tu pun tak tahu bila. Ni nak pi boleh tu. Naik kereta pun, naik ke Matu pun kau aku 7-8 jam. Tambah nak naik motor. Thank you, boy. Yang dalam ni pergi cukupkan 1M. Pergi cukupkan. Hampa duk gaduh dekat komen kan, duk gaduh kat tree kan. Padahal kami santai je. Hampa duk keleng. Hampir bagi sampai 1M sekarang. Sagi duk berkeleng ni. Tapi kalau tak sampai pun tak apa weh. Konten nak sampai apa tahu, kalau dulu nak sampai 100k pun payah. Sekarang ni 78,000 tu weh. Sangat rasa macam kalau dapat 1k sekarang pun rasa macam cikgu-cikgu. Janganlah cakap macam tu. Tak kisahlah dapat view macam mana sekalipun, tetap support lah. Jangan nak merendah-rendahkan. Ajak Faiz naik motor. Dia kena shoot dengan Harry apa. Pantat bodoh. Collect dengan Damira please. Boleh insyaAllah. Masih dalam pemikiran. Sabar. Kita tengah duk atok. Kita duk tengah atok strategi. Nak shoot dengan siapa, nak collect dengan siapa pula. Kita kena susun strategi atok-atok dulu. Kita tak boleh buat konten tu. Kita kena fikir storyline dulu. Bila nak post konten, saya tak sabar nak tengok. Esok saya post konten. Hari ni tak ada. Sebab saya bagi footage tu lambat. Saya bagi malam. Dua konten saya bagi. Sebab semalam saya buat konten masuk. Saya buat konten masuk saya. Satu dengan konten Man. Buat dua konten. So nampak tak betapa kita punya jaga pack. Bawa Reza. Hampa kena cukupkan kena cukup tak payah sampai 1M. Hampa kena request benda tu dekat Mak lah. Kalau setiap kali dia live, hampa request kat dia, minta saya bawa minta dia bawa saya apa ni, aku pun gila dah ni. Apa nama, minta dia ajak bawa Areze. Tapi tengoklah dia bawa saya naik motor apa. Yang penting tengok konten besok dia berdajak saya. Handsome tu. Dah naik ke kereta baru Man? Belum. Dapat tengok je, tak naik pun. Nanti balik kampung naik motor dengan si gempak. Nak balik Geno. Saya ni nak try kereta api jajah pun tak berani. Tambahlah nak bawa api sampai ke Perlis tu. Betul lah aku. Kerak jari lah aku. Mak beli kereta apa? Kena tengok konten dia lah. Dia beli kereta apa. Tumpang lalu. Sampai-sampai tu bagi gift sama. Hang lama tak tengok aku kan? Lama tak jumpa. Kau orang Abi Batapai ke? Kak, aku bukan orang Abi Batapai. Kita ada member duduk Abi tu. Tapi kita orang gangak. Mana arti cakap Abi pun. Kono-kono je tak kono. Esok apa, stay tune tak konten Mai. Dia post pukul 2.30. Konten dia sakitnya hati aku. Dia menipu aku. Tengok tau. Lepas tu tak boleh zoom lagi awak nak tengok aku. Nampak tak? Boy, dia nak suruh zoom lagi. Gekam aku. Mak okey tak? Okey je. Dia okey. Kenapa aku tanya gitu awak? Dia siapa? Dia jatuh motor ke? Tak post konten kau ni. Saya tak post konten sebab saya bagi footage lambat. So besok saya boleh post. Lagipun saya kalau konten tu ada sekarang pun saya tak boleh post sekarang. Kena Mak post konten dulu. Mat penyayang tu. Tak tahu kan dia tak ada duk bersayang-sayang pun kan dia. Nak tanya dia penyayang ke duk. Zoom lagi. Boleh tak kat tu je. Tak boleh zoom jauh. Tak boleh zoom dekat-dekat lagi. Takkan je post Luna takkan tak post. Hang ni kan Mira hang ni dah lah masuk lambat. Aduh, tak dengar orang cakap ni. Daripada tak sat ni. Baru tak sat ni tak sampai selang berapa minit, berapa saat je aku dah habaq kata Mak post konten dulu baru aku post konten. Hang ni awak ketegak
banyak biji kelentik tak tahu. Tak mau nak dengar aku kata ni. Dalam orang nak kata Mai kena post dulu. Mana boleh saya post dulu. Mira. Aduh, dah lah nama macam Mira. Mira tu pula. Dia tak dengar kata. Sebiji nama Mira pun. Gekam lah aku. Duk tanya soalan bengong. Kerak aku dapat soalan bengong ni. Itu pula dah jenis. Sekarang kita dah lah kuat. Kita ni dah lah. Saya ni Kak. Yalah, siapa duk tanya soalan ngok sangat. Sabar Asad. Aku kalau tak post konten, memang post konten aku yang duk buat sekarang ni pun duk elok, duk stay je view tu. Alhamdulillah orang kata. Cuba bersyukur Asad. Jangan semua kita nak kau semua benda. Dah duk ada elok-elok hal tu. Duk tak jatuh mana. Orang suka tengok. Lepas apa kita nak pergi duk terjun mendalang pula, nak pergi nak menyusahkan diri. Tapi dah disebabkan apa minta kan buat konten lain juga selain pada masak. Saya buat. Mira sama. Dengar tak Mira? Boy. Dan kita beletak kan. Boy. Duk tanya soalan bengong ni kan. Itulah. Relax tak apa. Itu patutlah banyak cakap dulu. Memang. Mira dengar tu. Mak kalau dia tak dengar ni korek telinga pakai beho. Hanya kita ni gekam lah. Tak tahu nak habang lagi no. Dalam duk kata tak saat ni. Tak ada selang berapa saat. Kita baru dah habang saat ni. Takut Mira tu. Tu lah. Dia tanya tak ada bengong. Awak beletak ni. Lah. Duk beletak korang. Duk tanya soalan bengong. Dah lah orang duk habang. Aku tak sat ni habang. Dia pula duk tanya soalan. Dia tu dia duduk belakang. Ambil duduk depan lain kali. Jangan duduk belakang lain kali. Kes tu tak dengar tu. Berapa kali ulang-ulang tengok orang pun duk tanya. Berapa kali orang duk ulang. Kekam memang aku. Ni lagi seorang ni. Along hadapan GM6 ni. Yang hari ni pun orang duk habak dalam. Orang duk kata dalam orang duk kata dah besok orang post konten. Ni duk tanya juga. Duk tanya nak jadi macam Mira tu juga. Garangnya dia semua. Kita memang orang utara memang makan tebuan. Memang cengeh. Sebab ada yang apa ni? Pin komen. Maybe pakai mic baru depa dengar. Bukan suruh pakai mic pun saja nak bagi sakit hati orang. Orang duk mood elok-elok saja nak bagi naik darah. Saja nak bagi meter darah tinggi aku naik. Kita ni cuba nak control you. Sebab orang cakap suara saya bingit lah. Dah kita ni orang utara memang suara macam ni. Tak ada suara kepik-kepik. Kan kata kita ni dah suara. Kalau saya ni kalau bercakap lagi duk panjang kan, dia makin kecil suara tu. Nya kata kita kepik pula dah. Ya Allah ya Tuhan aku pun pening lah manusia ni sekarang ni. Apa masalah lah suara orang dia memang macam ni. Allah Ta'ala buat macam ni. Apa masalah hang? Ada kacau hang kau? Pundi kecil hang sangkut ke kalau dengar aku cakap? Boy, kepik-kepik Liza. Tapi tu lah kita tak minat lah nak suara acah-acah. Kita minat kepik. Kembang elok muka. Memang kembang. Memang. Kalau ada semua peta hak yang 3-4 segi, tak mau biasa. Saya tengok dah baca komen. Awak makin cantik, makan tebuan. Siapa lagi nak tanya soalan bengong? Nak jawab ni? Kita minat jawab soalan bengong. Nanti buat konten jalan-jalan dengan motor. Tak mau dah, Mai dah buat dah. Nanti berbosan buat konten lain pula. So saya post konten besok selepas Mai post konten. Tapi pukul 6 lah saya post konten. Konten masak kita tak tinggal nah. Abang siap-siap nah. Mira. Dengar Mira. Dengar aku kata ni, aku post konten besok. Jangan duk tanya soalan bengong dah. Boy. Tanya dah Una nak sambung lagi. Tanya dah. Cepat. Tanya dah. Ajak Mai buat konten masak-masak sama. Ada. Besok kita post. Tapi tak lagi kita post preview dalam grup. Tak apa tengok lah. Memang sedap gila preview tu. Mesti apa baca tu nanti. Besok konten dia macam mana. Suruh Mai makan sayur. Awak dia tak reti makan sayur ke? Dia tak makan sayur ke? Dia makan lah. Tak sunyi rumah kalau Una jadi orang rumah dia. Boy. Dia buat kita macam ikan je boleh pilih nak kita ada jadi rumah-rumah dia. Boy. Biasa ni. Anak-anak dah orang pula. Tak tahu lagi ada girlfriend. Laki-laki bukan boleh tak lagi. Dia elok ada girlfriend tahu-tahu mengaku kata single.
Makanan untuk Memang makanan untuk ajak dia cara makan. Lawa apa sih? Nak ajak dia cara makan. Memang makan dia macam tu. Interaktif apa? Dah makan, orang makan macam lain, dah biasa dah. Biarlah dia makan gitu. Yang dia kenyang. Orang jangan duk tengok lagu tu cayak. Hang ni perasan aku duk baca komen ni. Hang perasan dah. Mak tak tahu makan tu. Dia makan lah. Hari tu saya masak yang konten sepatutnya konten mana dah? Apa nama? Konten yang saya masak tom yum tu. Saya ada buat apa? Kangkung goreng belacan. Saya bubur goreng belacan tu. Apa nama? Kangkung tu. Dia makan je. Elok je. Oh, tapi Aisyah kata dia tak makan. Saya dah ajak dia dah. Saya dah makan. Duk dengan aku, aku dah makan. Hanya nak memilih. Akak tak pergi Perfume Paradise. Dok, saya tak pergi. Saya tak pernah collab lagi dengan Perfume Paradise. So, dok-dok lah kan. Manalah tahu kan ada rezeki lah kan. Bila collab dengan Perfume Paradise, manalah tahu kan. Soalnya kan tu. Lapak lampu, cuba bagi idea nak makan apa. Bila nenek Rezek tunggu konten besok pukul 2.30 konten Mal. Konten nenek Rezek. Dia reti makan kangkung je. Biar api lah makan kangkung je. Awak usul hampa putih ke kalau dia tak makan sayur? Eloknya dia makan kangkung tu. Biar api lah kat dia. Dia tak makan sayur pun. Makan sayur je kot. Kangkung pun sayur kot. Nasi ayam tak nak lah. Tak sedap. Semalam pergi shoot konten dekat dengan Umar Mal. Bihun sup kedai mak dia sedap. Belah tak tahu nak nampak lah. Dia punya sup tu, ya Allah, sedap gila. Dia punya sup tu saya suka. Sup dia rasa dia punya rempah. Dia rasa dia punya garam. Nasi kabung. Nasi kabung sedap kot. Ni kat depan tu. Dulu kok tu menego. Kat depan tu tak ada kak tutup. Tak tahu dia buat kat mana lah ni. Ni saja nak buat live nak abang gitulah. Nasi daging merah mana nak cari. Kita makan dua kapal leh. Kalau kapal leh senang lah. Kita ni jenis orang makan sup-sup. Yang makan tai-tai. Boleh. Kita kan kalau saya kat Perlis ni kan, saya ajak member kan, naik motor pergi kedai kata sup makan. Sedapnya. Kata sup teh ais. Nasi kandak lah. Nasi kandak saya tak minat kan nasi kandak. Tapi hari tu lah kan, saya punya lapar tak tahu kan, kedai banyak tutup kan, order dah pandai kan. Nasi kandak pelita aku makan. Sedap ni. Tapi baru ni dah makan tu. Mak bawa Una dengan geng dia best tak Una best. Okey, semua jenis friendly, jenis apa? Dia tak buat macam-macam. Depa apa tengok macam tu, depa jaga betul-betul gila. Depa tak tinggal saya kat belakang. Depa letakkan saya di tengah-tengah menjaga saya. Kalau nak corner ke apa, depa bagi saya pergi dulu. Macam mana saya nak corner, macam kita kat apa nama traffic light kan. Kita nak corner ambil simpang kanan kan. Dia bagi kita pergi dulu. Depa buat jarak macam tak dekat dengan saya. So kalau geng lelaki kan dia bawa motor kan dekat-dekat semua kan. Depa takut berlanggar dengan saya. So depa ambil jarak. So jaga saya di bahagian tengah-tengah. Depa tak biar macam tu. Depa menjagalah. Macam bodyguard lah. Macam nampak tengok konten macam tu lah. So mindset kita ni janganlah fikir macam mak rempit ni. Pakcik jangan panggil depan kita. Kita nak keluar lagi. Jangan fikir mindset mak rempit ni jahat. Mak rempit ni macam panggil honak ke apa. No. Kita manusia semua sama je. Cuma orang tahu yang tak tahu je. Jangan nak judge macam tu kan. Ya, waalaikumsalam. Una rempit. Apa elok? Okey, aku ada nama lah. Una Racing. Kau Una rempit Una Racing. Jangan nak cuba saya bubuh nama aku tak ketawa lah. Aku ada backup. Backup aku ramai. Jangan lah. Mai baik tak? Awak pula tak baik. Dia baik lah. Baik lah. Hari ni masak apa? Hari ni saya tak masak. Besok saya masak. Saya nak pergi beli barang. Kayak gini. Udah makin menyala sekarang. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala. Syukur Alhamdulillah atas doa ibu dan bapa saya. Alhamdulillah. Comel udah macam mal. Comel macam mal. Ya Allah, mata apa tengok aku mana ni kalau comel macam mal. Ish, jahat nampak tu. Comel macam mal. Udah tak ada preview ke? Ada.
Nanti saya post, okay? Saya post. Sekejap. Menyesal tak partner dengan Mak? Apa siapa nak menyesal pula? Untuk apa nak jadi menyesalkan? Untuk apa? Cuba abang kat aku. Dagu sama macam Mak. Hang baik lagi. Jangan duk pemain dagu dia nah. Dagu dia tu interaktif antara dagu dia tu menarik. Mana ada kat orang lain. Dagu orang lain ada sambung dengan leher. Dagu tak pernah ada. Dia dagu lebih. Allah cipta dagu lebih tu. Panjang dia punya sentimeter tu. Menarik hang tahu tak? Dagu dia tu aura Dia boleh jaga aku dengan dagu dia tu. Siapa duk kacau aku dia protect, dia patuk guna dagu dia. Buat main Hampa duk kata kat dia ada patuk kau hampa berani. Hampa ingat aku tak boleh patuk. Dagu aku tajam patuk ni aku tanduk kepala hampa bocor ni. Duk main dagu-dagu orang. Ingat dah buat benda tu. Sekali dua boleh Dia kalau member tu dia tak kisah. Ni kalau orang tak kenal dia duk main benda tu macam shaming Ni kalau member duk melawak tu okey sebab yalah member paling tak boleh berlapat boleh cakap pasal. Yalah aku terkejut dia nak pakai helmet macam tu. Tak tahu pula. Thank you Ijoy bagi gift, bagi train. Terima kasih cucu. So tak apalah Julia nak balik nak makan nasi je lapar. Buat konten jumpa Mayu nak. Weh mak aku Parley tu pergi lah ke apa nak ajak dia pergi jumpa kat Parley tu. Ingat Parley dekat. Ingat belakang cyber. Balik awal kali ni tak awal kat aku 3 lah. Jom Apa perasaan Una kali nak comeback? Biasa je. Alah patutnya tak comeback pun. 2 tahun dah menunggu kan. Sebab kita diberi harapan Biasa je perasaan tu. Biasa je. Dah lah buat sweet-sweet tu. Sweet-sweet tu biasa je. Okay biasa je benda tu. Patutnya tak comeback pun. Tapi dah lah comeback kan. Kita layan lah kan. Layan je siapa-siapa pun. Kita biasa. Apa gatal lah pula. Biasa je. Support je lah mana-mana pun lah. Takkan support Karina je kan. Support lah semua. Jangan select. Aduh. Support je semua. Karina tu biasa je. Okay. So jom. Saya nak end live dulu. Nanti jumpa dekat next content. Next content pula. Nanti saya live lagi untuk promote saya punya content. So dengar balik kata-kata aku. Besok saya post konten selepas konten malam. Post pukul 2.30. Saya post pukul 6. So jom. Saya end live dulu. Bye hampa. Assalamualaikum. Dadah. Dah balik makan nasi. Hampa pun